tak kerja tapi hidup senang. Macam mana? Dah 3 tahun tak ada kerja tetap tapi masih boleh makan sedap, jalan-jalan, beli rumah, beli kereta. Kadang-kadang sibuk sekejap, lepas tu senyap, tiba-tiba duit masuk lagi. Mereka ni buat apa sebenarnya? Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Orang yang faham pergerakan pasaran, dia sentiasa ada duit. 2008, saham meletup, siapa masuk awal, untung besar. 2014, e-commerce naik, siapa join dulu, senang hidup. 2016, Bitcoin, dulu orang kutuk, hari ini jadi jutawan. 2018, Shopee, dulu peluang besar, sekarang makin susah. Pasaran berubah, yang cepat bertindak, dia menang. Yang tunggu, dia tengok orang lain kaya. Sekarang ada peluang baru, tapi ramai tak perasan. Tak perlu modal besar, tak perlu simpan stok, tak perlu post barang atau layan pelanggan. Sistem dah ada, peluang tengah terbuka, dah ramai yang mula, ada yang dah buat 5 angka sebulan. Tapi macam biasa, siapa lambat dia rugi. Bila sistem dah penuh, peluang makin sempit. Nak jadi antara yang terawal? Komen saya nak sekarang dan klik link di bio sebelum terlambat.